Delima politik A atau B menilai semula landscape politik kita. Saya agak hairan dengan pemikiran sesetengah pihak. Mengapa perlu diandaikan bahawa jika saya atau pengundi tidak memilih Pakatan Harapan, maka undi tersebut secara automatik akan pergi kepada Perikatan Nasional, khususnya Parti Islam se-Malaysia? Adakah benar jika kita tidak mahu mengundi A, maka pilihan yang ada hanyalah B? Kita masih mempunyai koalisi lain seperti Barisan Nasional atau Kuasa Ketiga. Namun, naratif ini sering berubah apabila menyentuh spektrum pengundi masyarakat Cina secara khusus. Sesetengah pihak gemar melontarkan dakwah, jika tak undi PH atau DAP, takkanlah mahu biarkan puak berserban memerintah. Sentimen sebegini seolah-olah memaksa masyarakat Cina untuk terperangkap dalam dilema antara dua pilihan sahaja. Dalam lanskap politik hari ini, formula kalau bukan A, maka B sudah lapuk dan ketinggalan zaman. Politik negara kita tidak lagi tertumpu kepada dua blok kuasa semata-mata. Malah, kerajaan pada hari ini adalah hasil kerjasama antara koalisi, bukannya dominasi satu koalisi tunggal seperti yang sering dicanang oleh penyokong tegar Pakatan Harapan. Persoalannya, mengapa kita seolah-olah kehilangan pilihan? Jawapannya mudah, kerana kita enggan melihat pilihan lain sebagai kuasa yang layak diangkat. Minda kita telah dipasung untuk hanya melihat gergasi politik yang bertelagah siang dan malam demi kuasa. Sedangkan nama-nama mereka sudah terbeban dengan pelbagai skandal. Daripada kleptokrasi, tebuk atap, sehinggalah reformati. Jadi, mengapa kita masih ragu-ragu untuk memberi peluang pada pihak yang tidak terbeban dengan segala skandal ini? Cuba fikirkan.